Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih pula. Hari ini hari Selasa 2 Mac 2026 Masihi bersama dengan 12 Ramadan 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.32 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Tempat pada buat video daily report kemana tadi. Tak pergi mana lah tengok. Tak lagi mana lah. Semai yang lepas. Tunggu masuk maghrib, semai berbuka puasa. Lepas buka puasa makan semai maghrib. Lepas tu pergi ke masjid untuk semaya isyak dan juga tarawih. Pada isyak dan juga sunat tarawih. Lepas sunat tarawih tu saya tak ambil witir, saya ambil tarawih sajalah rakaat. Saya terus pergi ke Pasar Aka beli kabel elektrik. Kabel 3 tu kan. Tiga serangka tu. Merah hijau, merah biru hijau kan skala tu ya serangka tiga kabel dah ada. Dia kena dah jadi aku skala lah. Pak skala saya dia beli bagai hardware situ lah. Elektrik bagai elektrik situ aku nak buat sedikit penyambungnya lah. Lepas tu terus terus balik ke singgah ke kena balik singgah ke Grafikri Minimalis seperti biasa. Pukul 11.46 terus balik awal sikit malam. Tapi tak boleh tidur juga malam tadi. Semaya lepas pada makan sahur, semaya subuh pada pukul 6.30. Semaya subuh. Pas semaya subuh tu baru tidur balik, barulah tidur bangun pada pukul 3.16 petang. Bangun tu terus mandi semaya Zuhur. Lepas tu semaya tunggu ke semaya Zuhur tu. Lepas semaya Zuhur tu sambung main internet apa semua, edit video, main Facebook apa semua tu. Pada pukul 6 tadi barulah semaya asar. Lepas sudah semaya asar tak ada buat apa. Pukul 6.30 ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.